Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a very good morning to everyone. Alright, so untuk hari ini saya sediakan recording session for you to refer and so that it will be easier for you to understand because ERD ni adalah satu untuk topik kita untuk minggu ni adalah satu topik yang paling penting and this is also part of your final exam juga. Jadi it's good if kita adakan recording session so that it will be easier for you to refer later. Okay? Alright. So for this week, what you are going to learn is all about data modeling using entity relationship diagram. So kalau kita kata ERD is entity relationship diagram. Kalau kita ingat apa yang kita belajar before this, entity itu apa? Entity itu adalah apa dia? Entity itu adalah tables. Setiap table ataupun kan kita ada column dan juga table, column dan juga row. So setiap column dan row ni ada nama dia sendiri. So nama dia apa? Entity. Okay. So kita panggil dia contohnya product entity ataupun customer entity ataupun student entity, university entity. Maknanya university boleh. Kalau contohnya so kalau kita boleh bayangkan setiap entity ni hari tu saya ada lukis kat whiteboard kan. Setiap entity ni dia akan ada relationship antara satu sama lain. Okay? So untuk hari ini kita akan belajar once again in detail. Before this kita belajar saya overview sahaja. Tapi this time around kita akan belajar secara lebih mendalam. Apa tu entity, apa tu attributes. Kalau semua masih ingat, apa tu relationship di dalam entity relationship diagram. Kemudian kita akan belajar apa tu connectivity and cardinality. And then the third one kita akan faham apakah itu existence dependent relationship, and the final one is the concept of associative entities. Okay, so dekat mana you nak tengok you punya slide, so you can download it here. Okay, so I have also provided reading materials for you to refer later. Okay, kemudian bahagian bawah ni kita ada video for you to watch later. Right, so first thing first. Okay. Okay. Avoid get here. Okay, it's week 3 actually. Okay, so this is part 1. Okay. So bila kita download, okay, dia akan keluar data modeling. Okay, alright. So we are on the right track. Okay. Alright. Okay. So as I mentioned just now, so kita semua akan belajar lah. Kejap lagi saya akan explain apa tu entity, apa tu attributes, relationship, connectivity tu apa, cardinality tu apa, existence dependence tu apa, associative entities ni apa. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, apa tu ERD? ERD ni sebenarnya a conceptual database viewed by the end user. ERD ni is a model lah. Model, kalau kita boleh bayangkan contohnya, macam mana end user. End user ni siapa? End user ni orang yang bukan programmer. End user ni adalah orang yang terfaham bagaimana database tu berjalan. Okay? Ataupun end user ni adalah orang contohnya macam business owner. Dia nak tengok database dia macam mana. Tapi dia tak faham the insight of it kan. Jadi dia tak boleh faham apa tu SQL dia tu apa semua. Jadi kita nak visualize kan kepada contohnya entrepreneurs. Kita nak visualize kan kepada administrator macam mana database tu akan work. What kind of table yang kita kan ada, macam mana table ni is linked to one another. Okay, contoh yang kita dapat tengok kat sini adalah student. Okay, kalau kita tengok kat student table ni apa? Inilah entity. Alright, so dalam entity student table ni ataupun kita panggil table lah. Okay, so dalam entity ni kita ada 3 attributes. So attributes ni apa? Yang pertama student ID. The second one
is student name, and the third one is student address. So, kalau saya maklumkan hari tu, okay, row apa? Row ini adalah records. Okay, so kat sini kita ada dapat tengok record pertama Zainab, record number 2 Mariam, record number 3 is Shikin, and also the fourth one is Ahmad. So, kita ada 3 kolom ataupun kita panggil dia 3 attributes dan 4 records. Okay. Untuk relationship diagram ni, okay, komponen yang kita perlu consider definitely entity, attribute, and a relationship. Okay, sebab kalau dia hanya ada entity, table saja, contohnya macam 2 ni kan, dia ada 2 on their own. Tengah-tengah ni tak ada. So macam mana kita nak tahu relationship between table ni dengan table ni? Apa maksud relationship dekat sini? Relationship kat sini contohnya, adakah satu customer beli banyak produk? Adakah produk dibeli oleh banyak customer? Itu adalah dia punya relationship dia. Apa hubungan antara setiap table ni dengan table ni? So kita nak tahu. Sebab apa kita perlu tahu hubungan? Sebab ingat tak hari tu saya ada mention, kita nak relatekan apa primary key dia kat sini, apa primary key dia dekat sini. Sebab apa kita nak relatekan? Sebab ada sesetengah primary key yang di sini, contohnya product ID ni, kita boleh tarik dia punya information dia ni, sebenarnya information dalam ni masuk dalam customer table ni. Boleh tambah product ID. So dia akan jadi FK dekat sini, foreign key. Okay. So apa pula foreign key? Foreign key adalah key yang datang daripada table lain tapi dia jadi dia dipinjamkan lah kita panggil kan, dipinjamkan ke sini untuk dia nak carry semua attribute yang dekat sini. So dekat sini PK. Kenapa dia PK dekat sini? Sebab ini adalah main table dia. Bila dia berada di main table, dia akan jadi primary key. Tapi kalau dia product ID ni dia duduk dekat sini, dia jadi product ID contohnya kat sini, dia akan jadi FK, foreign key. Sebab ini bukan table dia. Table dia adalah di sini. So di sini yang dia akan jadi primary key. What about customer ni pergi sini pula? Sama. Bila dia berada di table dia sendiri, dia akan kita panggil sebagai primary key. Tetapi bila customer number ni dia duduk dekat sini, dia akan jadi foreign key. Alright. So, kalau kita tengok kat sini, ini kita panggil dia sebagai cross-foot model. So, usually kita akan guna cross-foot model. But during our kelas juga, saya akan perkenalkan juga chance model ni. Kadang-kadang you perlu tahu juga chance model ni, tapi jarang orang gunalah. Orang lebih prefer untuk guna cross-foot ni sebab kita boleh nampak sebenarnya in detail dia punya relationship lah, apa jenis relationship dia, apa dia punya lebih structured sebenarnya, apa dia punya attributes, apa PK dia, apa FK dia. Okay, sebab kalau kat sini kita tak nampak mana PK dia, mana FK dia. Sebenarnya dia benda yang sama. Kalau you tengok dekat sini, chance model, customer table kan? Customer table kan? So customer name is this one. Kalau primary key untuk chance model dia akan underline. Okay, tapi kita nampak tak ada dia punya foreign key? Kita tak nampak. Yang mana satu foreign key? Jadi kalau chance model ni dia ada drawback sikit whereby kita tak nampak exactly berapa dia punya ada few things lah dekat dalam dia punya perincian. Okay. So usually people akan consider using cross-foot model dekat sini. Okay. Right. So untuk relationship ni pula seperti saya maklumkan hari tu ada 3 jenis. Yang pertama one to one relationship. And then one to many. M to N is many to many. So usually many to many kita tak tulis M to M. Kita tulis M to N. Maknanya many. Banyak sangat-sangat. Okay. Alright. So macam mana kita nak build RD ni? Mesti first thing first dia mesti kena ada 1, 2, 3, 4, 5 perkara ni. Okay. Yang pertama kena identify apa entity-nya. Dan kemudian definitely kena tahu apa attributes dia. Kemudian kena pilih primary key yang mana. Kemudian kena determine dia punya relationship and then determine dia punya cardinalities
And also kena tengoklah the whole model tu is correct or not. Adakah dia dapat symbolize the database that we are proposing for our customer. Okay, for example, memang you sebagai management student, you memang macam, doktor saya bukan nak jadi programmer. Saya tak tahu pasal programming ni semua. Tetapi you need to understand yang bila kita berkata regarding marketing, saya dah maklumkan hari tu. Marketing ni, dalam marketing mesti dia ada produk, mesti ada service, mesti ada customer, mesti ada discounts lah, mesti ada package dan sebagainya. So all of the information that you have adalah perlu diletakkan di dalam database. So you need to understand dalam database ni, okay, kalau contohnya, kalau tak ada produk di-key-in kan, dimasukkan dalam database, boleh ke nak keluarkan package, nak keluarkan apa sebagainya. Jadi perkara-perkara seperti ni you need to understand. Walaupun satu hari nanti bukan you are the one that is developing the system. Tapi kalau satu hari memang you orang yang develop the system, you memang minat untuk buat the system, then boleh je, tak ada masalah. You can pursue because you have learned about this database kan, right? So, entity there's a lot of thing yang kita boleh namakan sebagai entity. So usually entity is a primary data object in the database. So selalunya entity ni kita refer kepada person, place, thing, concept, event. Ini adalah contoh-contoh yang tadi saya maksudkan tadi tu kan. Student lah, teachers, lecturers, projects, lagi apa? Kadang kalau kita tengok kat sini, device, jenis kereta, lepas tu by employees, customers, products, vendor, lagi apa? Factory, ada banyak factory. Contohnya kan, company yang besar dia ada banyak factory. Jadi, these are all what we call it as entity. Entity ni adalah table. Table yang mengandungi. Kalau kita tengok table, contohnya you buat dekat Excel tu kan. Okay, table ni hanya menceritakan berkenaan produk sahaja. Table yang ni pula menceritakan berkenaan dengan um, customer sahaja. Table ni berceritakan berkenaan agent sahaja. Kita campur semua-semua ni. Sebab kalau kita campur, dia akan jadi confusing untuk kita refer later. Okay, so kita pecahkan. Ada yang kita tekan hanya berkenaan dengan customer, ada yang berkenaan dengan customer, ada produk dan sebagainya. Okay, kalau saya boleh ceritalah kan, dulu for this saya pernah kerja dekat Telekom Malaysia. So, waktu saya kerja kat Telekom Malaysia, saya notice yang sebenarnya walaupun saya bekerja di Telekom Malaysia tu, dia bukan, saya adalah what we call it as account manager. So account manager ni bukan orang yang handle account tau. Dia adalah orang yang handle big companies. Orang yang handle big companies, project-project yang related kepada big companies. Okay, so TM ni dia ada offer a lot of package. Okay, AI lah, cloud computing lah, macam-macam. Alright, solution lah, business solution, business digital solutions dan sebagainya. Dekat contohnya housing developer contohnya kan. Jadi dekat situ kita notice sebenarnya kita bila kita key in dia punya database tu kan, bila kita key in database, kita tak boleh mix dekat situlah table untuk apa nama ni, package, dekat situlah table untuk nak masukkan regarding our customers, dekat situlah nak masukkan berkenaan dengan dia punya vendor, semua vendor, maknanya orang yang nak supply produk-produk tu semua. Jadi boleh semua masuk all in one. Jadi ada different table for each of this. Okay, so macam mana kita sebagai account manager kena faham, benda ni perlu mesti kena code-nya tu mesti kena sama supaya dia boleh tarik data tu dengan lebih mudah. Jadi dengan dan accurate lah. Kalau contohnya produk 001, tiba-tiba dekat table level 1 kita tak ada letak produk table tu untuk tarik dia. Tak boleh macam tu sebab kita akan jadi masalah
untuk kita nak dapatkan dia punya detail berkenaan table tersebut. Okay? So itu adalah salah satu contoh yang in real life yang you can think of. So sebenarnya walaupun saya um, belajar berkenaan dengan computer science ni, bila saya bekerja saya tak fully utilize computer science tu. Orang kata saya bukan buat programming, tapi regardless of anything, walaupun saya adalah account manager yang handle projek-projek dengan companies besar, so tetap kita kena tahu apa tu database sebenarnya. Sebab banyak benda di dalam Excel ke, walaupun you mungkin tak tengok in detail dalam dia, tapi sebenarnya paling basicnya adalah cara you handle all of the data that you have. Because we are going to have a lot of data, especially bila you dah kerja nanti dengan transaksinya bila, dengan invoice-nya, dengan bill-nya, dengan banyak, sangat banyak. Okay? Alright. So, kita kena faham setiap daripada ni semua kena ada different entity. Okay? Alright. So, ni saya dah mention tadi. Entity ni adalah table, bukan row. Di dalam row adalah records. Okay? So, entity ni adalah table. The whole thing. The whole thing. The whole thing. 3 kali saya ulang. The whole thing. Tak faham juga. So, tahulah saya. So, 3 kali saya ulang. Alright. Jadi, kena ingat. Entity adalah the whole thing. Okay. Kemudian, apa pula attributes? Attributes adalah karakteristik dalam entity yang you buat, table yang you buat. So, attributes dia apa? Attribute dia kalau chance model, dia bulat-bulat macam ni. Satu attribute, satu bulat. Satu attribute, satu bulat. Satu attribute, satu bulat. So, kalau Crossfoot model pula, dia punya bentuk seperti ke bawah ni, table, attribute dia. So, ni adalah table dia punya entity student. Attributes dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sini. So, ini adalah attribute number 1, attribute number 2, 3, 4, and 5. Sama. Kiri dan kanan adalah serupa. Okay. Kalau kita kata berkenaan attribute, ada attribute yang kita boleh biarkan kosong. Apa maksud dia? Data dia kosong. Data dia kosong. Bukan atribut tu nama kosong. Bukan. Atribut tu tetap ada nama. Maksudnya data. Data dalam atribut ni kosong. Boleh. Tapi kalau untuk primary key, dia mesti wajib ada data. Kalau tak ada data, dia tak valid. Dia macam you hidup di dunia kan. You hidup di dunia, you buka-buka je mata, ada sijil kelahiran. Sijil kelahiran tu ada kod dia. Ada kod dia. Dah besar sikit, dah boleh buat my key. Dah besar sikit, kena buat my card. Jadi, setiap orang, dia tak boleh hidup tanpa ada. Semua-semua ni. Bermakna kalau dia tak ada my kid ke apa nama ni, kelahiran, sijil kelahiran, my card dan pasport ke, dia tak boleh nak pergi. Setiap kali you pergi Maybank ke, you pergi nak renew pasport ke, pun you pergi klinik ke, semua memerlukan ICU. So boleh tak kalau primary key ni tak ada value? Tak boleh. Mesti kena ada value yang di-assign di dalam primary key tersebut. Tak boleh kosong. Nanti you tanya pula, doktor, kenapa sini kosong? Ini sebenarnya you boleh tarik. Contohnya, you tak boleh tarik, bukan salah. Student metric number. So you tambah dekat sini student metric number. Boleh, tak ada masalah. Ini ada contoh sahaja. So student metric number will be dia punya PK, primary key. What about kalau contohnya you tulis kat sini? You tulis teacher ID. Boleh tak? Boleh. Adalah foreign key. Sebab apa? Teacher ID tu dia mesti datang daripada table lain. Sebab dia teacher ID tak ada kena mengena dengan student table di sini. Alright? So, kemudian. Alright. Kita tengok kat sini. ERP ni pula. Dia ada composite attribute. So, composite attribute ni apa? Dalam satu attribute ni, dia ada pecahan. Can be, nampak composite attribute can be subdivided. So, dia boleh jadi ada pecah house number, road name, and also
postcode. Okay. Simple attribute cannot be subdivided. Contohnya dah jadi house number kan. Boleh tak pecah lagi? Macam mana nak pecah? Boleh pecah dah kan. So dia hanya kalau dia jenis besar, contohnya agent address ke ataupun kalau email tu boleh lah kan. Email tak boleh sebab dia hanya mesti kena email tu mesti kena begitu. Okay, tapi we also have multi-valued attributes juga. Satu staff number, dia ada different phone extension, right number untuk call dia. Okay, okay, ini adalah contoh untuk multi-valued. So, multi-valued ni kalau dekat dalam chance model, kita boleh tulis nampak ada arrow macam ni. Okay, tapi usually dalam exam, kita hanya akan ada this crossfoot model. Depends lah, unless kalau saya nak tanya basic things lah about chance model. Tapi kalau anda kata tak ada, usually memang crossfoot model yang kita akan tanya dalam exam. Okay, alright. Ini you can take a look. Okay. Kalau you tengok dekat macam ni. Derive attribute. Apa maksud derive attribute? Derive. Derive. Derive datang daripada mana? Daripada satu attribute lain. Derive. Nama pun derive. Dia keluar. Dia derive maksud dia apa? Tengok derive. Sabar jap. Saya searchkan untuk you all. Okay. Mari kita tengok. Derive means derive means obtain something from. Datang daripada base, a concept of, on an extension or modification of. Dia maknanya datang daripada attribute lain. Okay, kalau dalam konteks kita ni, apa maksud dia? Okay, apa maksud dia? Age ni boleh datang daripada mana kalau kita tengok attribute kat sini? Datang daripada mana? Adakah number? Tidak. Kan? Age. Kita nak kira age kan? Adakah nama? Mestilah tidak. Macam mana nak keluarkan age pula dari situ? Tak boleh. Initial. Lagilah tak boleh kan? Initial datang daripada sini kan? Ataupun kita boleh tulis NSR. Contohnya nama saya Nur Syara Rosli, NSR. Boleh tulis. Datang daripada age, mestilah datang daripada date of birth kita. Sebab bila kita tahu bila kita lahir, definitely dia akan terus boleh masukkan age dia. Okay? Alright. Okay, ini adalah contoh. Ini kalau you buat chance model. Okay, you buat chance model. Ini adalah multi-value. So, you boleh buat dua macam ni. And then derive mesti kena dotted macam ni. Okay, so untuk composite, dia macam ni. Maknanya nama ni dia keluar daripada apa? Nama family dia contohnya. Kan? Okay, alright. Kemudian, setiap daripada, kalau tengok, ERD ni dia ada different types of keys. Okay, tadi saya dah bagi soalan bocor sikit. Kita ada primary key, kita ada foreign key. Kita ada juga key lain. Okay, so usually keys dekat dalam ERD ni, dia ada karakteristiknya ni. Antaranya, dia unique values. And dia tak boleh change over time. And also preferably single attributes. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, seperti saya maklumkan tadi. Ini kita panggil attributes kan. So dia datang daripada branch ni adalah dia punya table. Ataupun kita panggil dia entity dia. So, underline ni, dengan underline ni, dia adalah apa? Dia adalah primary key. Okay, so kalau kita tengok sini, kita tengok juga kesesuaian dia. Adakah sesuai nama sebagai primary key? Adakah maksud nama dekat sini, branch itu mungkin nama dia tu mungkin nama macam unique number, unique nama, unique name. Kan different branch ada different name contohnya. Tapi dia mungkin 01 ke 02 ke belakang dia. Okay. So kalau ni account number, customer number. So kena tengok different ni adalah ada different so, okay, seperti saya maklumkan tadi. Okay. So, selalunya dalam ERD ada connectivity and cardinality. Cardinality. Apa tu connectivity? Connectivity adalah macam mana? Dan juga cardinality adalah macam mana setiap table ni, setiap
entity ni dia ada kena-mengena, ada association, ada hubungan antara satu sama lain. Sebab setiap table ni dia mesti ada hubungan. Dia tak boleh stand on their own. Tak boleh. Paling-paling pun dia mesti one to many. Paling-paling pun dia mesti one to one. Paling-paling pun dia mesti many to many. Kalau many to many macam mana nak selesaikan dia? Nanti kita tengok kejap lagi. Okay. So ini adalah contoh bagi connectivity dan cardinality. So kalau you tengok dekat sini, tadi kita hanya belajar kan, apakah dua perkara ni? Now, kita dah belajar new thing. Kita belajar berkenaan dengan relationship dia. So, dekat sini ada connectivity. Connectivity dia apa? What kind of relationship yang dia ada? Dan cardinality dia adalah yang ni. Adakah one to many? Ni one to one. Jadi kita akan tengok sama-sama macam mana kita nak uh, build this ERD together. Okay? Alright. So, connectivity ni, dia usually, as I said just now, dia describe the relationship classification. Kita nak tahulah apa jenis relationship dia. Dan cardinality ni, dia akan express minimum and maximum number of entity. Apa tu minimum and maximum ni? Ni minimum, ni maximum. So, ini minimum, ini maksimum. Maknanya you kena start daripada yang hujung ni, apa maksimum yang dia boleh pergi. Jadi kita akan tengok sama macam mana, apakah minimum maksimum tu lagi. Okay, so that easy for you to understand. Okay, so dalam connectivity ni kita ada benda ni Satu, kita ada zero to many juga, ada one to many, one to one, zero to one. Okay, ada juga yang lain, jenis-jenis yang lain. Okay, alright. So, kalau kita tengok dekat sini, ini adalah salah satu contoh dia, okay? Macam mana kita nak membaca dia? Left to right. Okay, left to right. Left to right. A seat, kalau tengok satu kan, one to one. This one to one. A seat, one. One seat is filled by exactly one student. Kalau kita baca belah sini pula, a student, nampak? One student kan dia one to one kan? One student fills exactly one seat. Tapi yang ni pula different. One student, nampak? One, ni student kan? Sini one. One student has one or more transcript or many transcript. Tapi kalau sini pula, one transcript has only one student. So sama juga dekat bawah ni. One student, one. One student, sebab apa? One to many tadi kan? Nampak tak? Ni adalah simbol bagi one to many. One student register for many courses. Kita boleh sebut one or more courses lah. Mana-mana sama. Many courses. Kalau right to left pula, one. Apa courses? Have by many student. Kena logik. Benda ni kena logik. Dia tak boleh tak logik. Okay? Alright. Sekejap ya. Okay. Alright. Minimum cardinality ni maksimum. Yang hujung ni maksimum cardinality. Maksimum cardinality. Dia mesti yang luar tu minimum, yang dalam ke table tu maximum cardinality. Maknanya table ni boleh terima berapa, adakah satu, dua ke, adakah banyak ke cardinality dia, macam mana. Okay, alright. So kalau kita baca kat sini, baca sama-sama. One customer purchase many product, one or more product. Kalau kita baca sini pula, one product purchase by one customer. Macam tu baca dia. Okay. So, selain daripada tu, kita juga ada existence
dependence. Apa tu existence dependence pula? Existence dependence ni adalah entity exists in database only when it is associated with another related entity occurrence. Ah, existence independence pula apa? Independent apa? On their own kan? Independent merdeka. Independent boleh stand. Kita ni seorang yang independent. Maknanya kita boleh stand on our own. Super juga dengan ini existence dependent. Kalau depend, kita kena rely, kena berpaut kepada orang lain. Mesti kena ada attribute lain untuk kita entertain ni, lain untuk kita berpaut. Tapi kalau dia entity ni boleh stand on their own, kita panggil sebagai existence and independence. Okay. Selalunya dalam ERD ni kita ada juga many to many relationship. So, selalunya many to many relationship dia mesti ada bridging entities. Apa bridging entities? Jadi kita akan tengok sama-sama. Tapi basically, kalau dia many to many. Kalau you tengok, jadi kita ada contoh belakang. Dia mesti ada bridging. Jadi ada tengah-tengah tu you kena tambah satu lagi table ataupun entity untuk pecahkan many to many relationship tu. Okay. Senang kita tengok terus. Ini contoh. Okay. Associative composite entity. So, kalau you tengok dekat sini, dia adalah many to many relationship. Okay. So, many to many relationship ni, dia tak boleh macam ni. Dia mesti kena ada tengah-tengah dia ni. Jadi, tengah-tengah dia macam mana? So, student kena ada this enroll table. Kalau tengok dekat sini kan, student kan dengan enroll, dengan kelas. So kalau tengok kat sini, student enroll dengan kelas. So macam mana? Sebab class code kan, class code dengan apa? Student, sorry, yang ini dia punya, yang tengah-tengah ni adalah dia punya bridging. So class code datang daripada sini. Student number datang daripada sini. Nampak tak? Dia punya primary key tu. Dia pinjam daripada orang lain. Dia pinjam dari orang lain untuk buat another table supaya dapat bridge this table dengan this table. Dia sesuai kelas dengan student ni duduk tempat yang sama. Sebab keadaan dia adalah many student can register many classes. Many classes can have many students. Macam tu. Jadi setiap daripada so kita nak tahulah setiap kelas kod ni, kelas dia ni, siapa student dia dan apa grade dia. Macam tu. Okay. So, ini adalah, okay. Okay, jadi saya tunjuk video senang untuk you fahamkan. So, kalau you tengok dekat sini, nampak dia ada bridging. So, kalau tengok sini, a customer can purchase clothes as much as they want at Pumpkin Patch Boutique. However, it is also optional for a customer to buy any product from the boutique. There are 4 managers who work there and they must belong to only one department. As a manager, it is daily routine for them to update stock information. Therefore, any product should not be left unmanaged and a manager is responsible to handle at least one or more product at one time. So, ini adalah cara dia tu lukis benda ni. Okay, kalau you tengok dekat sini, a customer can purchase, boleh beli as many product that they want. Kan? Tapi kalau you baca kat sini, tetapi manager. There are 4 manager who work there yang belong to only one department. But one manager belong to department. Ini pula one manager, one department belongs to many managers. Okay, alright. So, ini adalah contoh dia. Okay, so apa yang terjadi? Apa yang terjadi adalah yang dua ni. Nampak tak yang ni? Yang ni kena ada bridging. Sebab apa? Dia many to many. Many to many. Tak boleh many-many macam ni. So, kena tambahkan satu. So,
kena tambahkan purchase, dia punya purchase number. Kena buat PK, primary key, macam mana? Kena pinjam FK1, customer number, pinjam lagi product ID dekat sini. Then barulah dia akan lebih faham di sini. Macam tu. Boleh, baru dia logik. Okay? Alright. So, secara keseluruhannya, entity relationship model ni usually dia kita guna untuk conceptualkan the database. So, lebih mudah untuk kita fahamkan supaya orang tengok je, oh benda ni macam ni, entity-nya macam ni, relationship macam ni, attributes macam ni. Oh, kita ada berapa table dan sebagainya. Okay? So, what I want you to do, okay, so you take a look into the second one on how you want to build a composite key and also associative key dekat sini. Okay? So, dekat sini dia ada continuation of the second part sebab saya nak you fahamkan betul-betul. Oh, macam ni rupa-rupanya kita boleh keluarkan satu bridging table dekat situ. So, you can take a look into this one. Okay? So, untuk our class for today, alright, so I won't be giving you any lab session task because kita akan proceed untuk uh, minggu seterusnya, okay, so week 5 nanti, so that kita boleh take a look of the work sheet together, okay. Alright, so I think that's about it for our class today. Thank you so much, and I will see you for our next class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good day, everyone.